konsep street food ni, apakah bahan-bahan ataupun barangan yang perlu kita gunakan? First kali kita perlukan macam meja, payung. Macam payung kalau biasa kat pantai ni, kita biasa guna payung yang biasa je lah. Yang payung yang boleh angin macam ni ke, dia boleh tahan daripada angin terbang. Kalau payung yang petak tu, dia tak sesuai sangat sebab dia boleh terbang terus lah kalau yang tu kena angin kuat. Tempat peralatan untuk membuat air seperti milk frother ke, penimbang, measuring cup apa semua tu kita perlukan. Bahan tu semua mengikut kesesuaian tempat jugalah untuk kita berniaga kat mana. Lokasi tu penting lah juga. Macam kita nak mula berniaga, kita kena cari tengok dulu kawasan tu. Contohnya macam pantai, tepi-tepi pantai ke, tempat-tempat orang pelancongan ke, hotspot-hotspot dekat tempat-tempat office ke apa semua tu, kita boleh buka. Kalau untuk berniaga kat tepi pantai ni, recommend untuk air kopi, air refreshing macam air sparkling ke apa, coklat. Contohnya macam saya berniaga air coklat kat tepi pantai, air kopi kat tepi pantai. Itu air yang bersesuaian lah untuk kat sini, untuk orang vibe healing apa semua lah. Lagi satu, macam air coklat ni dia sesuai untuk semua peringkat umur, kanak-kanak, dewasa, orang tua pun ramai yang minat.